Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar ibu, bapa? Dan hari ini special, isteri saya tak kerja hari ini, dia kerja malam. Dan juga kepada semua muslimin dan muslimat, Ramadan Karim, Allahu Akram. Kalau orang tahu apa yang berlaku hari ini, orang tahu pasal apa saya bercakap cungak-cungak macam ni. Jadi saya cuma nak cakap kata, tuan-tuan, hari ini Ramadan yang ke-26, malam ni malam yang ke-27. Kepada setiap pemanggil yang berjaya menembusi talian kita di 0389941657, hadiah cendera hati dari Kuisel Sdn Berhad, anak syarikat College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dan hari ini adalah hari yang terakhir kita akan bersiaran dalam rancangan ngaji bersama Ustaz Don. Mudah-mudahan sepanjang pengajian kita ada manfaatnya insya-Allah. Dan hari ini kita akan menyentuh sedikit tentang 10 malam terakhir Lailatul Qadar dan juga Hari Raya Aidul Fitri. Maka surah yang akan kita bacakan adalah surah Al-Maidah. Tuan-tuan tengok kat skrin tuan-tuan. Surah Al-Maidah ayat 114. Surah Al-Maidah ayat 114, makna dia muka surat yang terakhir surah Al-Maidah, maknanya muka surat 127. 127. Khair. Tuan-tuan bersedia? Jom, mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini yang penuh keberkatannya dan pasti ada keberkatannya dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan keberkatan yang ada pada Quran, yang Quran bagi kepada kita, dengan syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk Quran bagi kepada kita, masya-Allah, macam-macam hari ini yang berlaku dan kita berjaya untuk bersiaran bagi rancangan ataupun episod yang terakhir ngaji bersama Ustaz Don. Saya mengaji dulu, tuan-tuan tengok skrin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Nih, sini. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana. Sini jaga nah. Maryam Allahumma. Maryam Allahumma. Masuk terus dekat situ. Kebanyakan yang baca Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Masuk terus. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Okey, clear? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Berhenti dekat sini, okey? Ambil balik Rabbana. Nah, kalau kita baca daripada awal, Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana. Ambil balik. Takunu lana aidan. Ni. Aidil Fitri. Aidil Fitri. Ni kalimah dia. Aidan. Nampak?
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. Halo, Assalamualaikum. Salam. Haja Azizah. Ya. Apa abang dia, Haja? Apa baik? Haja Ya. nak mengaji surah apa hari ni? Surah Al-Ma'idah ayat 114. Boleh dengan a'udzubillah, bacaan yang elok. Silakan Haja. A'udzu billahi minasy. Boleh mula Ustaz? Boleh. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. Ayuh, ambil balik Rabbana, cantik. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Cantik, tamam. Warzuqna وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. Masya Allah. Hajah. Oh, Hajah. Hajah Azizah. Ya. Ni Hafiz duduk dengar ni. Hajah duduk baca ni. Ya, cakap. Hafiz duduk dengar ni. Hajah duduk baca. Ni mak mentua Hafiz ni. Duk ada ni. Hajah, bacaan yang bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan keberkatan yang ada pada kita yang membaca dengan betul ataupun mahir ini, mungkin mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan kepada kita syafaat Al-Quran di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Boleh, Hajah? Ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sama. Doakan kami, Hajah, nah. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz pun tolong doakan kami, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hajah Azizah, ibu mertuanya kepada Encik Muhammad Hafiz kita ni. Hafiz Al-Hafifi. Al-Hafiz. Khair. Alright. So, tadi saya ada tunjuk kat tuan-tuan kalimah Aid. Tuan-tuan ada nampak? Okey. Walaupun tang sini bukan maksudnya Aidul Fitri. Tapi perkataan Aid tadi tu ada dekat situ. Okey. So, insyaAllah kita akan sambung selepas ini. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama mengaji bersama Ustaz Don. Saya nak ambil masa bertenang sekejap. Kita akan sambung lepas ini, insyaAllah. Hadza billahi taufiq. Saya cerita apa-siapa je juga tu. Rezeki semualah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Asma'. Ya, saya. Apa khabar Hajah? Baik, Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Hajah nak baca surah apa hari ni? Surah Al-Ma'idah ayat 114. Okey, dengan suara yang elok, a'udzubillah, silakan Hajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. أيوة تمام. أمي بلي ربنا أنزل علينا
Sekali lagi, sekali. Ajar. مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Sekali lagi. Takunu lana, ambil balik elok-elok. Ajar, Hajar, jangan kalut, tenang Hajar. Kalau Hajar kalut, penat saya. Tarik nafas dulu, ambil balik. Okay. Takunu lana idal. Okey, ambil balik. 1, 2, 3. Takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Cantik. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Bagus, sebutan khair tu cantik sangat tadi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, Hajah. Satu je saya nak minta Hajah tadi sebab tadi saya terlepas nak dengar. Satu je. Cuba Hajah baca dekat saya sikit saja. Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Takat tu je. Cuba baca. قال عيسى بن مريم اللهم Maryam, ra kena tebal. So Hajah kena sebut Maryam. Allah. Bukan, Hajah kena sebut Cuba sebut. Mulut muncung sikit. Aiwah, tamam. Okey, baca lagi sekali. Qala Isa bin Maryam Allahumma. Takat tu je. Bin Maryam Tak apa. Sebab tu nak praktis. Sekali lagi. Qala Isa bin Maryam Allahumma. Tamam. Nampak Hajar dia kena tebal sikit. Boleh Hajar ya? Okey, selamat berpuasa. Mudah-mudahan malam ni barangkali malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. Okey Hajar? Ya. Assalamualaikum. Kalimah ra dekat sini dia beza dengan Firaun. Firaun dia kena sebut nipih. Firaun. Cuba tengok ni saya punya ni. Okey. Firaun dia kena saya bagi exaggerate tapi kita tak perlu baca macam tu tapi saya tunjuk beza. Dia Firaun dia nipih. Kalau yang ni Maryam. Sebab itu kata Qala Isa bin Maryam Allah. Dia tak boleh mar tak betul. Hajah tadi awal-awal wa qala Isa bin Maryam tak mau. So dia kena Maryam. Dia kena tebal. Alright? Itu antara pesanan saya untuk fasa yang pertama. Ada pemanggil 0389941657. Hari tu saya tengok dalam Facebook mereka ada tulis nombor ni. Mereka tak bubuh nombor 6. Tak cukup satu nombor. 038994165716. Okey. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Yes, Kakak. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, Kak Nur kita nak baca surah apa ni? Surah Al-Ma'idah ayat 114. Okey. Kakak belajar ke kerja ke apa? Suri rumah tangga. Masya Allah. Mudah-mudahan ada keberkatan untuk keluarga kakak. Bacakan ayat ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kakak pun sama. Jangan kalut. Kalut nak pergi mana? Tenang. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, tarik nafas elok-elok sebab panjang. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. Terus ambil takunu lana عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك.
Okey, Kak, tadi masa saya mengaji, saya ada baca salah juga kat sini. Dia kena dengung sikit nah. Dia kena dengung sikit. Ambil balik. Takunu lana. takunu lana Sekali lagi. Takunu lana. Slow. takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Tamam. Pandai kakak. Betul. Warzuqna. warzuqna wa anta khairul raziqin. Masya Allah. Kalau saya boleh sambung kakak baca. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'da minkum. Lagu kakak bagus ya kak. Terima kasih kak. Mudah-mudahan ada keberkatan, okey? InsyaAllah. Doakan kami sama. Ya saya kakak. Tak sama doakan untuk anak saya, Muhammad Taufiq Al-Hadi. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh. Amin. Dan Nama apa tadi kakak? anak. Nama. Ha? Nama. Nama siapa? Anak. Muhammad Taufiq Al-Hadi bin Masya Hasri. Allah. Bitaufiq insya-Allah. Mudah-mudahan nama Taufik dikurniakan Allah taufik dan hidayah dan jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Sebab dah 2-3 kali saya memang jumpa Ustaz minta doakan. Tapi kali ni saya cakap dengan Ustaz pula. Allah, mudah-mudahan ni semua yang menonton akan doa untuk anak kakak nama Taufik juga. Okey? InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan doa yang sama tuan-tuan panjatkan kepada kakak Nur kita tadi akan kembali doa tu juga kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan kembali selepas ini. Hadza wabillahi taufiq. Alhamdulillah kembali dalam ngaji bersama Ustaz Don dalam episod yang terakhir. Kita ada Hajah Hamidah Musa. Halo, Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam. Hajah okey? Ya, insyaAllah. Hajah. Ya. Hajah nak baca surah apa ni? Ya. Hajah nak baca surah apa? Surah Al-Ma'idah ayat 106. Ayat 114. Okey, Hajah okey kan? Hajah. Apa nama? Ya. Umur Hajah sama macam umur mak saya. Ya ke? Alhamdulillah. Mak saya ada duk tengok ni. Okey? Ya. Mai Hajah kita mengaji. Baca A'udzubillah, silakan Hajah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Masya Allah. Rabbana, ambil balik. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indal lil awwalina. Okey. Hajah ambil balik takunu lana 'idal li awwalina. Okey. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Ayuh, tamam. Cantik aja. وارزقنا وأنت خير الرازقين. Masya Allah. Terima kasih Hajah. Baik kami dengar bacaan yang baik. Masya Allah. Tabarakallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Hajah, ada apa yang Hajah nak doa untuk kami? Hajah? Ya? Ada apa-apa yang Hajah nak doa untuk kami di ngaji bersama Ustaz Don? Ni besar ajaknya. Kalau boleh, anak saya yang bungsu tu kan. Ya. Nama dia Sazlin Nurin. Baik. Saya mintalah Ustaz doakan dapat zuriat dengan cepat. Boleh, insya-Allah.
Baca doa yang Nabi Zakaria baca. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa tu insya-Allah dapat. Dan satu lagi kata Allah wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Surah Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 Allah kata istighfar pada Allah, Allah akan mengkayakan kamu dengan anak dan harta. So kunci nak dapat anak dengan ni istighfar banyak-banyak, mesti lebih daripada 100 kali sehari. Boleh Hajah? Boleh, insya-Allah. Sama. Hajah, terima kasih kerana telefon. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya sebenarnya Allah Hajah buat sentimental lah pula. Saya jadi dia macam ni tau, saya nak abang tau. Tadi masa dalam perjalanan semalam kami ada majlis. Bila ada majlis saya bagi duit raya. Bukan saya kata saya bagi duit raya tu macam bagus ke tak, tapi bila tadi dalam perjalanan tengok kereta banyak kan. Saya kata Allah, aku dah lah hari ni episod akhir kan, macam sempat ke tak ni kereta banyak. Jadi saya pun tanya Hafiz yang bawa saya, Hafiz yang dengar saya cakap, saya doa, saya kata ya Allah, kalau ada lah kebaikan pada memberi duit raya yang semalam bagi sebab aku bagi kat budak-budak banyak, tolonglah mudahkan urusan aku hari ni. Allah Akbar tuan-tuan. Keluar tol Sungai Besi tadi tak ada orang pula dah. La ilaha illallah. Tu kata Tuhan dengar. Tengok ni. Nabi Isa kata, ya Allah turunkan rezeki kepada kami sebagai perayaan untuk kami. Allah bukmai kat Nabi Isa. Allah. Apa maknanya? Allah dengar kita. Tuan-tuan, Allah dengar tuan-tuan. Minta tuan-tuan. Jangan tak minta. Minta. Halo, Assalamualaikum abang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi abang. Karim. Abang. Ha, Apa abang? khabar baik. Alhamdulillah. Ramadan Karim. Apa dia? Ramadan Karim. Allahu akram. Halamak. Oh, nak panggil abang Mat ke nak panggil abang Aizin? Panggil idea anak saya. Hantar nama Aizin ni macam dalam cerita tu, Bleach tu. Kita apa? Komik Bleach. Oh, dahsyat nama Aizin tu. Ideal lah, bukan ideal. Aizin. Aidil. Abang, Ya. nak baca surah apa? Surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke? Ayat yang ke? Bahasa 14. Okey, dengan a'udzubillah silakan. Daripada sekolah. Apa dia? Daripada sekolah. Betul, tamam. Yang atas sekali muka surat belah kanan tu, betul? Okay, insyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekejap, cantik. Bacaan mula dia a'udzubillah clear. Syaitan bagi penuh sikit mulut. Syaitanir rajim. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus bacaannya, cantik. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus abang, teruskan. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabb. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Tamam, okey. Okey, sekejap. Bacaan cantik. Cuma saat lagi kita patah balik kat Maryam, okey? Saat lagi. Sekarang ambil dulu Rabbana. Rabbana. Ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Okey, abang huruf kha tadi wa akhirina itu sebutan yang bagus sangat. Cuma minka kena dengung sikit. Ambil balik wa ayatam mink. Cuba. Wa ayatam mink. Ayuh, tamam. Warzuqna. Habiskan. Warzuqna wa anta ghairul raziqin. Tak betul. Khairul. Warzuqna wa anta ghairul raziqin. Abang cuba sebut dengan saya. 1, 2, 3. Sebut dengan saya dulu. Tengok. Khairul. Cuba. Khairu. Okey. Bunyi sikit dulu. Akh.
Akh. Macam ada sangkut tulang. Macam ada sangkut tulang. Nak buang tulang. Macam mana nak buang tulang? Cepat. Ayuh, tamam. Okey, bagus. Akh. Cuba sebut sekali lagi. Akh. Khairul. Khairul. Tamam. Alhamdulillah. Tuan-tuan jadi saksi. Dia baca betul. Alhamdulillah. Lagi sekali abang. Warzuqna. Habiskan. Okey. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Oh, nice man. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus bacaan tadi tu abang. Okey? Ustaz, nak tanya ni. Ya. Apa? Okey, Ustaz. Saya nak tanya tentang bab taharah boleh, Ustaz? Masalah apa? Taharah. Doa sebab nak tanya bab taharah sikit. Okey, sikit je. Tanya dulu. Okey, sikit. Tentang najis pertengahan. Macam mana nak cucikan handphone kalau terkena najis pertengahan? Tak kisah najis budak ke. Okey, maksudnya handphone. Macam nak cucikan dia? Handphone. Handphone. Okey, sekejap lagi saya jawab. Letak telefon, saya jawab sekejap lagi. Okey, abang? Okey. Take care, man. Assalamualaikum. Alright, kita tengok ada kawan kita nak baca dengan kita surah Al-Falaq. Siapa tahu? Rasa tentang kenal kot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Ustaz Don, macam mana? Boleh betulkan saya tak? Alhamdulillah, kembali dalam ngaji bersama Ustaz Don. Soalan Abang Aizin kita tadi, kalau kita ada handphone, tiba-tiba terkena najis pertengahan. Okey, najis pertengahan, dia bukan najis baby lelaki yang kurang 2 tahun air kencingnya. Air kencing baby lelaki yang kurang 2 tahun, yang tu najis ringan. Yang tu kita renjih sampai dia merebak, dia jadi besar daripada asal dia besar lagu tu, dia jadi besar lagu tu, okey, tu dah bersih dah. Okey, fine. Bukan juga najis mughallazah. Najis mughallazah ni anjing dengan babi atau khinzir. Yang ni kena sama dengan air tanah, kena basuh 7 kali. Nak tunjukkan najis tu berat, kena basuh 7 kali. Maksudnya kalau kita simbah sekali lagu tu saja, tak jadi. Dia kena simbah lagi. Ambil air tanah pula sekali bagi, dah 4 kali dah. Simbah lagi sekali, 3 kali. Cukup 7 kali. Okey. Ya, berat lah tu, susah nak buat dia. Hak yang ni ringan, senang, renjih najis. So, yang tengah-tengah ni macam mana? Kita kena lalukan air padanya. Buang dulu najis dia, bagi tak ada dulu ain dia. Ain tu kalau contohnya, kalau katalah, okeylah kita ambil pen, tak mau ambil kitab, rugi. Ada pen ni katalah ada terkena apa contohnya, okey, kita saya guna istilah tak apalah nak bagi orang faham, bukan nak bersifat kurang sopan. Maka kalau kita kencing tadi, kita terkena tangan kita, biasalah lah ni handphone apa semua jenis duduk kat tangan. Pergi toilet tadi, kencing terkena tangan, terkena alamak nak terpegang pula handphone kat atas lagu tu. Alamak, takkan nak pergi simbah ayam atas handphone, rugi. Jawapan paling mudah, beli handphone baru. Dah betul kalau nak mudah lah. Tapi tak lah kan. Maksudnya macam ni. Yang pertama, kalaulah najis itu kita kata najis itu adalah najis pertengahan dalam boleh nampak. Contohnya nampak tadi pegang tape, terkena tape tang sini. Buang dulu tape tu. Lap dulu tape tu. Dah clear, sekarang masa nak simbah dia. Kalau handphone, make sure tuan-tuan tutup yang mana yang perlu, atau ambil je yang spray tu, tang tempat yang rasa terkena tu, spray dia sampai dia menitik air dia. Clear. Tak payah bubuh dia semua lagu tu, tak payah rendam. Rugi lah lubang-lubang dia tu saya kena masuk. Boleh dapat Yang penting lalukan air dekat dia. Allah sayang nak tunjuk. Katalah ni air bercucuran, kat sini je yang kena, tak perlu basuh semua. Basuh situ je. Rasa clear dah kena, okey. Boleh Alright. Dan saya nak sebut kata, antara keberkatan program kita barangkali boleh jadi seperti Hajah Hamidah yang macam tadi, yang dengan air matanya yang sayang kita, yang mendoakan kepada kita. Boleh jadi sebab itu program ni sampai ke akhirnya juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syafiqah. Ya. Apa abang? Alhamdulillah. Kakak student kah, kerja kah, belajar kah, macam mana? Tengah nak sambung belajar baru lepas PM. Oh, dekat mana? Nak sambung, tak tahu lagi nak sambung mana. Nak ambil kos apa? Pengurusan kot. Oh, pengurusan penting. Bagus. Okey, nak mengaji surah apa ni? Al-Ma'idah. Ayat yang ke? 114. Okey, jangan kalau relax, tenang.
Tarik nafas. Okey, auzubillah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kakak, bacaan kakak auzubillah tu cantik mulanya. Cuma ta je nak bagi tebal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cantik. Teruskan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Cantik kakak. Saya abang tadi bacaan kakak qala Isa bin Maryam, bagus bunyi Maryam tu. Teruskan kakak. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana Aida. Okey, tak apa. Ambil balik takunu lana. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Bagus sebutan kha tadi tu. Cantik. Dengungnya mink. Cantik. Warzuqna. Terbaik. وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bagus bacaan kakak. Mudah-mudahan ada keberkatan. Tekan kat huruf ra tadi bagi jadi berat sikit. Boleh jadi tebal sikit. Boleh kakak? Boleh. Itu sahaja. Alright. Barakallahu fiq. Saya doakan kakak nanti dimudahkan pembelajaran, dapat konvo dengan kawan-kawan, flying colours dan yang paling penting dapat kos dan tempat belajar yang sesuai dengan kakak, insya-Allah. Amin. Boleh? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kawan kita, abang kita tadi baca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ni dia belakang dia semuanya qalqalah. So first kali nak tahu kata kita baca surah Al-Falaq ni betul, kita mesti kena dengar Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia kena bunyi macam tu hujung. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nampak? وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Dia tak boleh panjang. Hasad. Itu je tadi yang dia buat salah, yang total nampak. Tapi betul itu clear, tak ada masalah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah, nama Hajah Puan Jumaati kah, betul kah? Ya, saya. Amboi, nama macam dalam Quran, Jumaat. Ya. Nama tu ada dalam Quran, Jumaati tu. Surah Al-Jumu'ah, ayat surah yang ke, tak ingat, ayat juzuk yang ke-28. Tak apa dengar lah, Ustaz. Tak dengar, saya duk cakap seorang-seorang. Allah, sedih terus. Hajah. Ya. Hajah, nama Hajah Puan Jumaati, betul kah? Ya. Ya. Puan tahu tak kata Jumaati tu ada dalam Quran? Ya. Surah Al-Jumu'ah juzuk 28. Ya. Okey, Hajah nak baca surah apa ni? Surah Al-Ma'idah ayat 114. Okey, dengan a'udzubillah. Silakan Hajah, suara yang sedap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mukadimah yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Qala Isa ibn Maryam. Ya? Isa ibn. Dia kena bunyi macam tu. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina. Rabbana anzil. Jangan an.
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. Hajah hati-hati. Ya. Ma'i, jangan ma'i. Ma'i, ai saja. مائدة من السماء. Ai, wah takunu lana, sambung. تكون لنا عيدا. Okey, ambil balik. Ambil balik, dia kena ambil dulu. Takunu lana aidal li awalina. تكون لنا عيدا لأول. تكون لنا عيدا للأولين وآخرنا وآية منك. Masya Allah, betul bacaan Ming tadi tu. Teruskan, warzuqna. وارزقنا وأنت خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Macam mana aja? Ya. Ustaz? Ya, saya. Saya nak minta Ustaz doakan untuk anak saya. Siapa nama dia? Muhammad Jawahir dengan Muhammad Taufik. Masya Allah. Muhammad Taufik juga. Jadikan anak yang soleh, Ustaz. Amin. Amin. Saya doakan Muhammad Jawahir dan juga Muhammad Taufik, anak kepada Hajah Jumaati, menjadi anak yang soleh dan berguna kepada masyarakat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita akan jumpa selepas ini. Hadza wabillahi taufiq. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Man. Waalaikumsalam. Aywa, kita kembali sebenarnya Luqman dalam rancangan ngaji bersama Ustaz Don. Ya. Man, sihat Man? Alhamdulillah. Baru habis SPM Baru habis SPM kah? Apa dia? Baru habis SPM kah? Ya. Okey, man. Alright. Nak baca surah apa ni? Surah Al-Ma'idah. Ayat yang ke? 114. Cantik. Hantar, Man. Nama macam adik aku. Betul. Nama macam adik aku. Bawah aku nama Don Luqman. Okey, baca. A'udzubillah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bagus sebutan dia, Man. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Qala Isa ibn Maryam Allahu Rabbana. Sekali lagi, tengok elok-elok. Humma. Alright? Okey, lagi sekali. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indan li awwalina. Awak panjang sangat. Jangan lagu tu, Ustaz kita tak nak dapat. Man, berhenti dekat sama. Okey. Okey, berhenti dekat sama. Ni ma'idatam, dengung sikit tang situ. Okey, ambil balik Rabbana sekali lagi. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Cantik. Takunu lana, sambung. Takunu lana 'idatan li awwal. Tak ada datal. Aidal. Rabbana. Taku. Aywa, taku. Takunu lana idatan li awwal. Aidal. Tak ada datal. Aidal li awwalina. Takunu lana idatan li awwal. Man, jangan tambah aidatal. Aidal. Indal. Ai dulu. Okey, sebut dulu dengan saya. Okey, relax. Sebut dulu dengan saya. Dal. Li awwalina. Tamam. Okey, lagi sekali. Takunu lana. Takunu lana 'indan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink.
Mink. Dengung sikit. Tak apa, ambil balik. Wa ayatam mink. وآية منك Tamam. Warzuqna. وارزقنا وأنت خير الرازقين. Aywa. Cantik man. Bacaan yang bagus. Biasalah kita baca, kita kena ada panduan. Betul? Ya. Sebab tu program Tak. macam ni ada. Ya. Boleh tolong doakan saya, tak? Apa dia nak? Doakan saya dan keluarga saya mendapat Lailatul Qadar. InsyaAllah saya doakan keluarga Dan abang. ustaz-ustaz kru. Apa dia? Dan ustaz dan kru-kru ngaji bersama ustaz tu. InsyaAllah saya doakan semua juga mendapat bertemu malam Lailatul Qadar. Tetapi khusus untuk abang kita, Abel Luqman kita, saya doakan abang dapat menyambung pelajaran, dapat ilmu banyak, dapat bertemu jodoh yang baik dan mudah-mudahan dikurniakan Allah zuriat yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, InsyaAllah. take care man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama. Right. Okey, clear. Cuma biasa memang sebab tu dalam ngaji bersama Ustazan, kalau tuan-tuan perasan daripada episod yang pertama sampailah hari ini, saya banyak tekan tentang huruf, mentebaikan huruf ra dan juga menipiskan huruf ra dan dengung sahaja. Kebiasaannya orang Melayu itu yang kita lemah. Yang lain semua okey. Alright? Boleh dapat clear? Okey, 0389941657. Okey, sementara tu saya cerita dulu ayat ni. Apa dia? Aidilfitri dah nak mai kat kita. Lebih kurang dalam 3-4 hari lagi insya-Allah. Jadi Aidilfitri ini adalah satu perayaan yang Allah bagi. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata perayaan yang mereka rayakan ini telah digantikan oleh Allah dengan 2 perayaan masa Nabi sampai di Madinah. Okey, telah digantikan dengan 2 perayaan. Alright? Okey, sekejap lagi saya sambung. Kita terima pemanggil dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Syikin. Ya, saya. Saya sekadar nak bagi tahu kata Kak adalah pemanggil yang terakhir untuk episod ngaji bersama Ustaz Don bagi Ramadan tahun 1437. Okey? Ya Allah, Tuanku. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan a'udzubillah, bacakan kakak surah apa ni? Surah Al-Ma'idah ayat 114. Okey. A'udzubillah. Baca elok-elok, pelan-pelan, clear-clear. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina. Kakak, bacaan kakak bagus. Maryam saja tak tebai. Itu je. Kakak tebaikan yang tu balik boleh tak? Saya nak dengar sebab bacaan kakak, lagu kakak sedap. Sekali lagi. Qala Isa bin Maryam. Cuba sebut. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Cantik. Rabbana. Ambil balik. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Aywa, tamam. Warzuqna. Tak bagi saya baca dulu. Sat. Seronok dengar lagu kakak. Saja saya nak baca. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Okey, sekak. Perhabis. Warzuqna. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Kakak, terima kasih. Bacaan kakak bagus. Cuma nak jaga ra tadi je. Maryam. Cuba sebut Ustaz. Maryam. Muncung sikit. Maryam. Aywa, tamam. Okey? Okey kakak.
Selamat Terima kasih, berpuasa. Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak minta Ustaz tolong doakanlah anak saya tahun ni nak menghadapi PSR dan semoga menjadi seorang Al-Hafiz lah macam Ustaz Don. Jangan. Saya ni bukan Al-Hafiz, saya Al-Hafuz. Saya orang biasa je kak. Anak kak mesti kena jadi lagi bagus daripada saya. Apa nama dia kakak? Nama dia Muhammad Amal bin Fuad. Kakak dia dah berada di Mahat sekarang ni. Dan Masya Allah. Dia pun akan mengikut Keberkatan. Dia kena jadi macam kakak dia. Saya doakan anak Hajah Muhammad Amar dan juga kawan-kawannya yang nak ambil UPSR tahun ni. Sebab semua anak-anak kat luar sana ambil UPSR tahun ni. Dikurniakan Allah kejayaan. Jaya flying colours. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih banyak Ustaz Don. Sama. Selamat berpuasa, maaf zahir batin. Saya pun sama kak. Selamat berpuasa, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum kakak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So hari raya adalah benda ataupun perkara yang Allah Taala bagi mai kepada kita. Jadi bila Allah bagi, Allah kata likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua benda ada sistem, ada kaedah, ada cara dia. So cara untuk menyambut hari raya yang pertama mesti dengan takbir. So malam bila diumumkan kata esok raya, so malam tu tuan-tuan takbir banyak-banyak. Baca takbir banyak-banyak sonok. Sebab dia ini takbir yang akan habis bila Tok Imam naik-naik semayang raya. So dia sekejap aja. Kalau Aidil Adha dia banyak, dia panjang sampai ke akhir hari tasyrik. Okey, boleh dapat. So hari raya Aidil Fitri tak ada. Okey, so takbirkan dia sebab gembira. Selepas kamu berpuasa maka sempurnakan harinya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan hari dia, takbir pada Allah untuk tanda kegembiraan. Akhir kalam, kepada sesiapa yang mempunyai sebarang pendapat dan teguran, bolehlah hantar ataupun tulis PM, personal message ke Facebook Salam Muslim. Dan yang tak sempat tengok kita punya yang sebelum-sebelum ni, boleh tengok dekat siaran ulangan Ngaji Bersama Ustaz Don di aplikasi Raku. Hari ini adalah episod yang terakhir bagi Ngaji Bersama dengan Ustaz Don. Saya dan seluruh warga kerja Ngaji Bersama Ustaz Don ingin menyusun 10 jari meminta ampun dan maaf sekiranya kami ada sebarang kesalahan, kekhilafan atau kami ada bagi orang rasa tak seronok sepanjang kami bersiaran. Terima kasih kepada semua yang menyokong, yang menelpon, yang mendoakan, especially yang tak dapat telefon tapi dia doa dekat kita. Mudah-mudahan program macam ni akan boleh diadakan lagi dan kita sama-sama mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sebelum kita berpisah, sama-sama kita menghayati hadiah yang terakhir daripada kami. Tapi sebelum tu sabar, bagi saya satu. Saya nak kata apa? Tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf sendiri daripada saya. Biasalah perkara baik, selagi kita boleh terus, kita terus. Dan saya doakan program-program macam ni, kalau tak ngaji sama Ustaz Don pun, ngaji dengan Ustaz lain pun tak apa. Kalau ada, silakan. Alright? Dan tuan-tuan sokong juga, okey? Terima kasih banyak-banyak. Hadiah terakhir untuk tuan-tuan, Surah An-Nas, Tahfiz Muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.